Walaupun waktu tu saya tak tahu lagi siapa calon isteri saya, nak kahwin bila pun tak tahu lagi. Tapi buat persediaan awal, iaitu saya simpan lebih daripada 50% daripada gaji saya untuk simpanan untuk emas. Kadang-kadang saya simpan 60%, kadang-kadang saya simpan 70% daripada gaji saya untuk simpanan dalam bentuk emas. Berapa lama waktu saya belajar, kerajaan bagi allowance lah sekitar RM430 untuk cikgu-cikgu. Jadi waktu saya kerja tuan-tuan, saya guna sekitar 900 hingga 1000 lah peluang saya. Lebih daripada itu saya simpan semua. Jadi tuan-tuan, alhamdulillah, sebab saya menyimpan emas tuan-tuan, saya kahwin tanpa loan. Sebelum saya kahwin, saya beli rumah dulu, baru saya berkahwin tanpa hutang. Dan lepas berkahwin tanpa hutang tadi, segala keperluan rumah saya dan sebagainya pun saya menggunakan emas tuan-tuan. Dan tuan-tuan, saya renovate rumah. Jadi masuk rumah yang saya duduk sendirilah, rumah yang first saya beli ni. Saya renovate rumah tuan-tuan pun menggunakan emas tuan-tuan. Jadi saya tak buat loan. Saya tak, ramai tuan-tuan orang beli rumah baru, rumah tu tak sesuai, ataupun rumah lama kan, rumah second, tandas tak sesuai, dapur tak sesuai, semua tak sesuai. Jadi dia sanggup berhutang untuk buat renovasi rumah. Tapi alhamdulillah tuan-tuan, sebab saya simpan emas tuan-tuan, saya tak berhutang walaupun 1 sen dengan bank untuk renovate rumah tuan-tuan. Saya menggunakan cash yang ada dan juga emas yang saya ada tuan-tuan.